Musim ini menyaksikan tekanan hebat membebani pengurus Manchester United Ruben Amorim berikutan prestasi pasukan yang tidak konsisten walaupun kritikan sering ditujukan kepada taktik beliau terutamanya sistem 3 back yang dianggap mengekang kreativiti, tapi sebenarnya ada satu lagi masalah besar yang mungkin ramai orang tak sedar. Masalah itu adalah MU kehilangan figure pemimpin sejati di atas padang. Rata-rata pemain MU kelihatan pasif dan kurang bersemangat apabila diasat lawan. Kapten semasa Bruno Fernandes yang sepatutnya menjadi peneraju kepimpinan sebaliknya sering dipersoal peranannya sebagai pemimpin. Fernandes lebih kerap menunjukkan reaksi kekecewaan berbanding menyuntik ketenangan dan arahan kepada rakan pasukan. Lebih parah apabila Bruno berkali-kali gagal menyempurnakan sepakan penalti, situasi yang sepatutnya dia jayakan untuk berikan suntikan semangat buat rakan-rakan pasukan yang lain. Amorim kini bukan hanya perlu mencari formula taktikal yang tepat, tetapi yang lebih penting, beliau perlu membangunkan semula karakter dan jiwa kepimpinan dalam skuadnya agar Manchester United dapat kembali bersaing di peringkat tertinggi. Keazaman dan semangat juang adalah semangat yang hilang di Old Trafford.